Teknologi Augmented Reality AR merupakan satu bentuk integrasi teknologi yang dipancarkan secara langsung melalui lensa kamera terutama telefon pintar. Dalam konteks seni visual, AR membuka ruang baharu bagi interaksi khalayak dengan sesebuah karya seni. Ia sekaligus melebarkan pengalaman seni visual yang lebih dinamik dan responsif. Lanskap seni visual tempatan kini dilihat semakin menonjol dengan pelbagai pendekatan lebih eksperimental seiring perkembangan teknologi semasa. Di Shah Alam, sebanyak 58 karya seni pelbagai disiplin hasil pengkarya tempatan gah ditampilkan yang jelas memperlihatkan evolusi ekspresi seni moden dan kontemporari. Pameran yang dijenamakan sebagai pameran terbuka Galeri Shah Alam edisi ke-30 itu menampilkan 58 karya terpilih daripada 237 penyertaan yang diterima. Pameran ini dijayakan hasil kolaborasi Galeri Shah Alam bersama UiTM. Dalam 58 buah karya. So 58 buah karya ni dia terdiri daripada pelbagai jenis multidisiplin. Kita ada jenis catan, kita juga ada arca, kita juga ada daripada fotografi dan lain-lain lagi lah. Dalam pada itu, gabungan pengkarya mapan dan bakat muda turut menampilkan kepelbagaian naratif serta perspektif segar dalam penghasilan sesebuah karya. Penilaian terhadap keseluruhan 237 penyertaan pula tidak tertumpu kepada aspek estetika atau nilai komersial semata-mata. Penganugeraan yang diberikan tu bukan sekadar daripada segi untuk karya itu cantik ataupun semata-mata kerana karya tu mempunyai nilai komersial, tapi aspek yang cuba ditunjukkan tu adalah daripada aspek pemikiran dan juga pandangan dunia untuk sebuah karya yang dihasilkan oleh pengkarya itu sendiri. Keunikan pameran ini juga menarik perhatian pengunjung. Yang kali ini saya rasa agak berlainan, mungkin sebab zaman dah berbeza, dah semakin canggih dengan AI pun semua, dan ini adalah satu petanda yang sangat baik untuk industri seni lukis di Malaysia. Perlu orang lihat seni tu dia estetik. Dia estetik dan perlu orang cakap dilihat dengan cara yang tersendiri dan mesej yang tersendiri. Tapi hari ini dihasilkan bersama dengan seiring dengan teknologi juga.